Woi, Amin! Elok-elok lah. Sakitlah telinga aku ni kau buat ya. Ya maaf. Kau buat apa kat dia, ha? Stop, please lah. Lah, kenapa pula? Sakit telinga aku dengar kau bebel. Kau nak kena ke? Jangan gaduh kat sini, please lah. Faro tu, ha? Dah, baik korang diam je. Buat apa kau, ha? Aku tak ada buat apalah. Okeylah. Korang. What's up, bro? Never mind. Alex, kau okey tak? Aku okey je lah. Kau ni asyik diam je dari tadi ni. Maklum, anak introvert. Aku tak tanya kau lah. Oh, Sudahlah, tak payah nak gaduh je. Betul. Kenapa Cikgu Bella pula yang masuk? Sebab pelajaran matematik kan Cikgu Yusof yang ajar. Lah. Kenapa ni? okey semuanya, saya hanya nak infokan tentang Cikgu Yusof. Kenapa ni? Entahlah. Saya nak informasikan kalau Cikgu Yusof dah Apa? Macam mana boleh terjadi, cikgu? tak tahu. Cikgu Yusof ditemukan telah dicocok pisau di ruang guru. Macam mana boleh terjadi ni? Astaga. Jadi saya hanya nak menggantikan Cikgu Yusof ya di sini. Buka buku masing-masing ya dari halaman 1 sampai 10 ya. Aku dengan Naila balik dulu ya, bye. Bye. Bye Hira, aku balik dulu. Ya, bye. Perkenalkan, ini mama tiri kamu. Hai Hira, saya mama baru awak. Apa semua ni? Hei, Hira, tak sopan macam tu. Sudahlah, belum terima lagi lah tu. Hira. Ya. Weh, korang ingat lagi tak pasal Cikgu Yusof? Ingat. Kenapa? Aku terfikir, siapa ya yang bunuh Cikgu Yusof? Siapalah agaknya? Di ruang guru dicocok pisau. Mungkin pencuri? Aku tak rasa itu pencuri.
Iya juga ya. Dah, lebih baik kita buat apa yang kita nak. Tak mau cerita pasal tadi. Takut. Sok imut lu. Lah, emang imut. Semuanya diam. Aku dari tadi diam lah. Bukan kau lah, tapi Lola dengan Mira ni Oh, okey. Di? Bye. Bye. Aku ikut kau je lah. Naura, apa siapa yang buat macam Kenapa ni? Hira. Mira, kenapa ni? Ada terjadi sesuatu kat sekolah kita. Apa? Iya, 2 murid ditemukan tewas di dalam lokernya. Weh, sumpahlah. Iya, betul. Weh, aku jumpa mayat dekat loker atas.